Summa, inna rabbaka, sesungguhnya rabbaka, pencipta engkau, lillazina, bagi orang-orang yang amilu, mereka mengerjakan ataupun melakukan asu, kejahatan ataupun dosa, bijahalatin, dengan sebab kejahilan. Thumma tabu, dan tabu, mereka bertaubat. Min ba'di, dari selepas. Okey, sebelum kita habiskan, kita tengok sini. Allah kata orang yang buat dosa bijahalah, dengan, kenapa Allah sebut dengan kejahilan? Jahil lawan apa? Jahil lawan alim. Jadi Allah kata orang yang buat dosa dengan kejahilan, kemudian dia bertaubat, Allah terima taubat ni. Adakah bermakna kalau dia buat dosa dalam keadaan dia berilmu, maka itu bukan dosa? Dosa. Lepas tu tajuk poster malam ni apa dia? Apa tajuk malam ni? Semua tak tengok poster. Tajuknya ialah semua yang buat dosa adalah jahil. Semua yang buat dosa adalah jahil, walaupun dia ulama. Dan maksud jahil di situ bukan lawan ilmu. Sebab ada orang berilmu tapi buat dosa juga. Maksud jahil di sini ialah masa dia buat dosa tu dia tak sedar bahawa dia sedang melawan Tuhan yang hebat. Masa dia buat dosa tu, siapa-siapa yang sedar tentang kehebatan Allah, tak mungkin dia akan buat dosa. Masa kita mengumpat, kalau kita yakin Allah tu hebat, Allah sedang melihat, Allah sedang mendengar, yakin 100%, masa tu kita mengumpat tak? Tak. Bila kita mengumpat, bila kita tak rasa Allah tu hebat, kita tak yakin Allah sedang mendengar, kita tak yakin malaikat sedang mencatat, itu maksud jahil. Boleh faham? Boleh kita? Cuba buka huraian dia. Okey, ini huraian ulama tentang ayat tadi. Kemudian inna rabbaka, ini ayat tadi lah ni. Inna rabbaka lillazina amilu su'a bijahalah, sesungguhnya Tuhan engkau bagi orang yang melakukan kejahatan dengan sebab jahalan, kejahilan. Maka kata ulama ni, ahli tafsir, fakullu, maka semua man asallah, siapa yang asal ni maksiat, yang derhaka pada Allah, bahawa dia adalah jahil. Semua yang derhaka pada Allah buat maksiat, dia adalah jahil. Dan wa kullu man ata'ahu, semua yang man ata'ahu, siapa yang taat pada Allah, bahawa alimun, orang yang alim. Alim apa ni? Alim kenal Tuhan. Kalau dia tak berani buat maksiat tu, mana dia kenal Tuhan betul-betul. Wa bayanuhu, dan keterangan tu. Keterangannya apa dia?
Cuba kita terjemah. Anna, sesungguhnya man, siapa yang kana adalah aliman, siapa yang betul-betul alim, kena Allah Ta'ala, wa azamati, dan kena kebesaran Allah, keagungan Allah, wa kibriyai, dan kibriya Allah, wa jalali, dan keagungannya, fa'inau yuhabuhu wa yakhshahu, maka pasti dia akan takut pada Allah dan yakhsha, pasti. Fala yaqa'u minhu ma istihdari zalika isyanu, maka tak mungkin berlaku daripadanya maksiat. Bila tu? Bila dia rasa kebesaran Allah, kehebatan Allah masa tu. Sebagaimana qala ba'dhum, sebagaimana berkata sebahagian mereka, lau tafakkara an-nas, jikalau manusia berfikir fi azamatillah, tentang kebesaran Allah, ma asauhu, manusia tak akan derhaka pada Allah. Masa dia nak buat maksiat, dia berfikir. Pernah dengar tak kisah? Ada seorang, dicerita dalam hadis oleh Nabi kita SAW, wanita yang diajak oleh saudara dia untuk berzina, tapi dia tolak. Tapi satu masa dia terdesak, dia perlukan duit, jadi saudara dia tu banyak duit. Dan dia pun bagi pinjam, tapi dia bagi syarat, kamu kena berzina dengan aku. Jadi wanita ni asalnya tak nak, tapi sebab dia terdesak, dia perlukan duit, dia setuju. Tapi bila dah betul-betul nak berzina, perempuan ni kata apa pada lelaki ni? Ittaqillah, takutlah pada Allah, dan kalau kamu nak, buatlah perkara yang halal. Maka lelaki ni dengar perkataan ittaqullah, dia pun terus bangun, tinggal perempuan tu, dan duit yang dia janji pun dia tak ambil balik, dia bagi terus pada perempuan. Punca apa tu? Masa tu dia rasa kebesaran Allah, dan dia bukan ulama. Boleh faham? Tengok ayat tu, tengok sebelah kiri, ada tak? Dia tulis apa tu? Cuba baca. Dan baca tajuk dulu. Ciri-ciri orang yang berilmu ialah takut pada Allah. Bukan mesti banyak ilmu, bukan mesti sijil berjela-jela, tak. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ada seorang dalam bidang agama, tapi mengutuk orang. Ada seorang anak penjual susu. Anak penjual susu mengaji pun tak tinggi, tapi bila mak dia suruh campurkan susu dengan air, dia kata apa? Allah akan melihat. Antara dua ni siapa yang alim? Satu ada PhD tapi mengutuk orang, satu lagi PhD tak ada, SPM pun tak lulus, dan dia anak penjual susu. Yang mana bertakwa pada Allah? Yang mana yang berilmu? Maksud ilmu ialah dia betul-betul kenal dan rasa kebesaran Allah, sampai tahap dia tak jadi buat maksiat. Okey. Dan sebab itulah bila dia tanya pada Rasulullah, apa sebab utama ramai manusia masuk syurga? Apa dia? Sebab utama ramai manusia masuk syurga. Solat malam banyak? Bukan. Ilmu banyak? Bukan. Apa dia? Taqwa Allah, taqwa Allah satu. Yang kedua, husnul khuluq. Dua sebab utama. Ada sebabnya ialah banyak ilmu ke, solat malam banyak ke, tak ada. Kadang-kadang ilmu tak banyak, kadang-kadang solat malam pun tak banyak, tapi bila nak buat maksiat, terus dia ingat kebesaran Allah, tak jadi. Okey? Inilah hasil apa ni? Hasil daripada orang berilmu. Bukan menjadi popular, tak. Hasil orang berilmu ialah akhirnya dia sentiasa bertakwa pada Allah.
dalam semua keadaan. Okey, kata pendapat lain, wa qala akhar kafa bi khasyatillahi ilman. Cuba terjemah. Kafa apa dia? Cukuplah bi khasyatillahi ilman. Cukuplah dengan takut pada Allah itu adalah sebagai satu ilmu. Tanda kamu berilmu apa dia? Takut pada Allah. Dan sebaliknya, wa kafa bil igtirari billahi jahlan. Cukuplah dengan kejahilan itu sebagai satu benda yang mudah igtirar, kamu tertipu. Mudah kamu buat maksiat. Sebab apa? Jahil. Kita kalau disebut, kalau orang kata pula, kita terkejut kan? Dan terus kita bangun. Sebab apa? Kenapa kita takut pada ular? Sebab kita tahu, kita kenal apa itu ular. Tapi bila dikata pada seseorang ular, dia buat tak tahu je. Mana apa tu? Dia jahil tentang ular. Ataupun yang kedua, dia telinga dia pekak, dia tak dengar ular. Sama juga Allah kata apa? Innamal mu'minuna iza dzukirallah. Orang beriman yang sebenar bila dia sebut nama Allah, hatinya gemetar. Bila tu? Bila tu? Tapi beberapa orang takkan azan dan tak rasa apa-apa, walaupun dia ulama. Sebab ilmu dia sebenar tak menjadikan dia rasa kehebatan Allah. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian, siapa yang buat dosa, Allah nak beritahu apa ni? Kalau kamu menghalalkan apa yang Allah haram, mengharamkan apa yang Allah halal, dan Allah kutuk habiskan, tapi ada peluang untuk mereka bertaubat. Ada. Siapa yang buat dosa dalam keadaan dia jahil, makna dia tak kenal Allah ketika itu ataupun tak rasa kebesaran Allah, kemudian dia bertaubat min ba'di, dari selepas zalika, selepas demikian itu, wa aslahu, dan wa aslahu, dan aslahu ni islah, mereka membaiki apa ni? Apa yang mereka buat jahat tadi, mereka bertaubat, mereka tinggal. Dan kalau apa kesalahan yang mereka dorang, kita balik apa yang sebenar. Itu mana islah. Maka Allah kata, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbaka, pencipta engkau, min ba'diha, dari selepasnya. Selepas apa ni? Lepas bertaubat. Selepasnya, iaitu selepas bertaubat, la ghafur, pasti Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Tengok, Allah tak kata siapa yang buat dosa kemudian dia bertaubat, maka aku akan ampunkan dosanya. Allah tak kata aku akan ampunkan dosa. Ya Allah kata apa dia? Siapa yang buat dosa kemudian bertaubat, Allah Maha Pengampun. Beza tak? Allah kata aku ampunkan dosa dengan aku Maha Pengampun. Beza tak? Yang mana lebih baik? Kenapa? Tapi Maha Pengampun ni Allah tak sebut aku akan ampunkan. Allah tak kata aku akan ampunkan dosa siapa yang bertaubat. Contoh saya, bila anak kita degil kan, tak dengar cakap, kemudian kita bagi tahu dia, kalau kamu minta maaf, ayah akan maafkan kamu. Ataupun kalau kamu minta maaf, ayah adalah seorang pemaaf. Yang mana lebih baik? Kenapa?
sifat pemaaf itu makna sangat-sangat besar dan luar biasa. Tapi kalau kata saya akan maafkan, mungkin dalam bab tu je. Jadi Ghafurur Rahim jauh lebih baik daripada aku akan ampunkan kamu. Cuba buka surah An-Najm. Allazina yajtanibun, dan orang-orang yang menjauhkan kaba'irul ismi, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan keji seperti zina, minum arak, illa lamam, kecuali al-lamam apa dia? Lamam ni dosa kecil. Dosa kecil. Membazir ke. Siapa yang menjauhkan dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa kecil dia buat, maka Allah kata apa? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan engkau maha luas. Wasi', luas pengampunannya. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Siapa yang menjauhkan dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa kecil. Mana dia buat tak dosa kecil? Kemudian Allah kata, sesungguhnya Allah maha luas pengampunannya. Apa maksud dia? Apa maksud? Maksudnya Allah nak beritahu kalau Allah luas pengampunannya, mana Allah ampunkan dosa. Dosa yang mana ni? Dosa kecil. Tapi Allah sebut tak di sini dia bertobat? Tak. Dia tak bertobat, tapi Allah kata Allah akan ampunkan dosa dengan perkataan wasi'ul maghfirah. Kenapa Allah ampunkan dosa dia? Apa dia? Sebab usaha dia untuk menjauhkan daripada dosa besar. Itu satu mujahadah. Adapun dosa kecil, Allah tu Rahman. Allah tahu dosa kecil ni kadang-kadang susah nak elak. Kalau kamu usaha betul-betul, jangan buat dosa besar. Minum arak, syirik, bunuh, berzina, derhaka pada mak bapak. Yang besar tu pastikan jangan buat. Kalau ada terbuat dosa kecil, tak apa, aku maafkan. Boleh faham? Jangan pula lepas ni saya buat dosa kecil je kan. Kalau kita sengaja, ingat, dosa kecil kalau berterusan jadi dosa besar. Dosa kecil yang mana Allah ampunkan? Dosa kecil yang kita buat, lepas tu berhenti, lepas tu lama ulang balik, itu tak apa. Tapi kalau dosa kecil setiap hari, setiap pagi, setiap petang, itu bukan dosa kecil dah, itu jadi dosa besar. Okey, cukup lah.